Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari unit Bahasa Melayu 2. Pada hari ini, kami akan menerangkan dan menganalisis berkaitan dengan satu situasi yang telah diberikan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Alisa Nasuha binti Zakri. Saya Nordia Iyani binti Yusmadi. Dan saya Nur Arisa binti Aziz Khan. Saya Hana Humaira binti Muhammad Sabri. Jadi, saksikanlah video penerangan kami. Baik Arisa, cikgu nak kamu baca petikan ini. Kemudian cikgu akan soal kamu berdasarkan dalam petikan ini. Baik cikgu. Sesampainya sang arnab di garisan penamat, kelihatanlah sang kura-kura menerima ucapan tahniah kerana memenangi perlumbaan itu. Dengan rasa malunya, sang arnab beredar pantas dari situ. Baik Arisa, soalan cikgu. Haiwan apa yang telah memenangi dalam perlumbaan ini? Tak tahulah cikgu. Berdasarkan situasi tersebut, kita dapat lihat murid berada pada peringkat bacaan mekanis di mana murid boleh baca ayat dengan mudah dan lancar. Tetapi apabila dipersoalkan soalan kefahaman, murid tidak dapat menjawab soalan tersebut kerana tidak memahami isi yang dibaca. Okey Hana, hari ini cikgu nak kamu bina satu ayat berdasarkan gambar ni. Baik cikgu. Boleh? Cikgu, saya dah siap. Ini saja. Berdasarkan situasi tersebut, kita dapat lihat bahawa murid tersebut berada dalam peringkat penulisan mekanis. Hal ini kerana murid tersebut tidak mampu menulis satu ayat lengkap. Sebaliknya hanya mampu menulis perkataan kucing berdasarkan gambar yang diberikan. Antara masalah utama permasalahan literasi yang dapat dikenal pasti berdasarkan kedua-dua situasi tersebut termasuklah yang pertama, kelemahan kefahaman bacaan, iaitu murid tidak dapat mengenal pasti isi utama yang terdapat di dalam teks serta murid tidak memahami struktur ayat yang dibaca. Seterusnya, masalah yang kedua adalah kelemahan pembinaan ayat, iaitu murid tidak dapat membina ayat dengan lengkap. Sebaliknya, murid hanya menulis perkataan kucing berdasarkan gambar yang telah ditunjukkan. Seterusnya, hal ini berlaku disebabkan murid kekurangan kosakata. Hal ini menyebabkan murid tidak dapat membina struktur ayat dengan lengkap serta jelas. Seterusnya, antara cadangan aktiviti PDP yang dapat dijalankan termasuklah aktiviti bacaan berpandu, di mana guru akan membaca teks bersama-sama dengan murid dan juga guru akan menggunakan gambar yang berkaitan dengan teks tersebut. Langkah seterusnya, guru akan menanyakan soalan aras rendah kepada murid seperti siapa, apa, di mana, dan murid akan menjawab secara lisan soalan tersebut tetapi dibimbingi oleh guru. Jadi hal ini dapatlah membantu murid untuk memahami isi teks tersebut. Baiklah, pergi kepada aktiviti yang kedua iaitu aktiviti menulis, di mana guru dapat menjalankan aktiviti teknik membina ayat menggunakan kad perkataan. Di sini murid akan menyusun kad perkataan tersebut menjadi satu ayat yang lengkap dan murid akan menyalin semula ayat tersebut. Jadi hal ini dapatlah membantu murid membina ayat yang lengkap secara berpandu. Jadi itu sahaja video penerangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.